Ni tahun 2026 lah. Kita ambil contoh Vozinha. What a performance daripada Vozinha. Satu persembahan yang baik dalam debut pertamanya di pentas Piala Dunia. Itu okey lah kalau dia kata debut pertama. Kalau dia cakap debut, tapi aku nak pegang yang debut pertama. Debut tu first lah gila. saya dengar tau debut baru ni debut. Ada yang cakap debut lah. So aku cakap nanti orang kata kita ni macam pandai bontot pula sebab kita tak bekerja untuk Piala Dunia kali. No. Kalau kita bekerja pun kita buat salah macam tu. Contoh kalau Hang sebut nama salah, kalau aku sebut nama salah, Hang mesti akan maki aku. Betul tak aku cakap? Hang mesti cakap, Cang, Hang buat apa Cang? Hang sebut nama Rabiot apa benda Cang? Tapi sebab kau tugas kau to deliver. Antara perkara yang kau prep ke tak? Aku Baiklah, salam sejahtera, selamat datang ke Kuat Bual. Episod baru untuk minggu ni. Episod saya yang menjadi moderator, berikan ruang kepada saya untuk kekalkan tenaga level macam ni. Sembang seram ke ni? Tak, tadi saya ingat sembang seram. Tapi bila saya tengok, selamat datang ke podcast Malam Seram. Awak janganlah kecewa. Saya kena faham. Kalau saya terlalu gairah, nanti saya tak tahan setengah jam ni. Saya ingat kan memang Malam Seram tadi. Tapi bila saya tengok muka Space Dolar kat sini, Space buang dolar je. Tumuk muka. Anak siapa? Anak Zai. Saya cuma nak cakap lah. Saya cuma nak cakap sekali lagi. Buat minggu kedua dan ketiga berturut-turut. Sejak Azwa buat lawak kek batik, kita semua kekal dengan tema hitam saya lagi ni. Ini saya Indio lah. Saya Semua dah tak berani dah bermain warna. Tak dirancang sebenarnya ni pakaian. Semua dah anxiety awal lepas kau kek batikkan aku hari tu. So itulah realiti dia. Mungkin di episod minggu depan kita akan Sejak member dah cakap dengan telefon bimbit berbekalkan slipper ikari, dia dapatkan suit ikari juga. Saya happy lah tengok ni. Tapi saya nak tanya, bagaimana ekspedisi anda ke bumi Ipoh? Saya rare juga buka-buka phone, tengok sahabat saya di Ipoh. Ya, di JPN. Ketika saya tiada di situ. Di JPN Meru saya ke sana. Moral yang kau belajar daripada trip Ipoh tu. Moral of the story, sentiasa check anda punya chip kad pengenalan. Kalau ada rasa 13 tahun tak tukar lah. Moral of the story bukan tu lah. Apa? Moral of the story is, kalau tahun 2026, janganlah bagi alasan sistem down. Itulah moral of the story. Tapi sekarang ni kita masih lagi di cebisan-cebisan terakhir Piala Dunia. Jangan risau juga, IC saya tak collect dia cakap tu. Saya yang cakap, awak tak cakap. Ini segalanya adalah pandangan dan pendapat saya sahaja. Okay. Kita di cebisan-cebisan terakhir Piala Dunia. Di saat kita merakam ni, malam esok ada semifinal World Cup. Dan alang-alang World Cup nak tamat ni, saya nak buat satu siri anugerah. Tapi anugerah ni anugerah Alternative Awards. Dia bukan kategori-kategori yang selalu kita dengar, dan dia bukan kategori-kategori yang selalu bermain di saat kejohanan tu dah habis. Contoh bila tournament dah habis, dia buatlah MVP of the tournament, Best 11 of the tournament. Dia buat Goal of the tournament, Match of the tournament. Saya tak nak main semua tu. Saya nak main anugerah alternatif dengan kategori-kategori yang pelik sikit. Tapi kita recap berdasarkan kempen Piala Dunia yang telah pun kita saksikan setakat ni lah. Awak senyum tu pasal apa? Saya nak empuk pasal awak tu senyum. Saya anugerah-anugerah ni Saya bila disebut saya terus pandang awak. Ya, saya anugerah. Ada anugerah yang saban tahun dilangsungkan di pejabat kita. Saya tak nak jawab. Saya terus move on kepada permainan anugerah ni. Ada siapa-siapa nak teka ada anugerah kategori-kategori apa yang bakal dipertandingkan? Terlalu luas. Kategori kalau nak teka terlalu luas. Tak ada pilihan jawapan. So, saya tak payah bagi prediction, saya terus pergi. Bagi tahu. Baiklah. Berapa kategori awak ada ni? Sebenarnya yang saya dah buat banyak. Tapi yang mana saya akan mana sebut, sempat je lah. Buat gaya macam seorang ni boleh? Macam anugerah punya. Penyampai. Baiklah. Untuk anugerah alternatif Piala Anugerah alternatif Piala Dunia 2026, kategori pertama, anugerah bangkit semula.
redemption arc. Redemption arc And anda boleh pilih pemenang anda masing-masing, dan benda ni tak it doesn't have to be a player sahaja. Dia boleh jadi pasukan, dia boleh jadi seorang pengadil, dia boleh jadi kumpulan penyokong, dia boleh jadi sekumpulan manusia, apa-apa saja. Apa-apa saja. Tapi anugerah bangkit semula. Saya nak pergi dulu. Okay. Apa? Dia tak ada betul dan salah jugalah kan. Saya bersemangat Tak ni. ada betul dan salah, betul. Saya nak bagikan anugerah redemption arc ni, anugerah bangkit semula ni kepada left back pasukan Perancis iaitu Luka Dean. Luka Dean adalah pemain yang membarisi skuad Perancis di tahun 2014 Piala Dunia di Brazil. Walaupun itu satu kempen yang mengecewakan untuk pasukan Perancis, tetapi sebagai salah satu emerging left back di Eropah pada masa itu, tak silap saya dia menang apa? Dia menang under 19 Euro ke something like that lah. Dan dia dilihat sebagai permata baru bola sepak lah. Okay, umur 19 ni pi ke Piala Dunia. Dia menggantikan Patrice Evra, ataupun dia backup masa tu, sebab Patrice Evra adalah captain pada tahun 2010 yang mana famous dengan pergaduhan dengan Raymond Domenech kan. Pada ketika itu dia main di PSG, dan selepas itu dia ke Barcelona lah. Selepas itu career dia deep. Dia main dekat Everton lah. Ingat tak ada satu ketika tu Everton borong beberapa player daripada FC Barcelona. Luka Dean, Andre Gomez, Yerry Mina. Dia mana yang Barcelona reject, dia akan ke Everton. Okay. Lepas tu dekat Everton berapa lama dia pergi lagi ke satu klub yang at the time adalah klub yang mid table juga dekat ni. Bayangkanlah hang dah rasa the highs of playing dengan PSG, dengan Barcelona ni. Lepas tu hang ke klub-klub. By the way, dia 2014 ni kan, World Cup Brazil dengan Perancis kan. 2016 Euro dia kalah balik dengan Patrice Evra. Patrice Evra yang main balik skuad kebangsaan Perancis. Lepas tu dia bina balik kerjaya dia bersama-sama dengan Emery di Aston Villa. Dan sekarang ni umur 33, dia first choice left back balik untuk pasukan Perancis. Dan as of semalam baru diumumkan dia akan kembali Dia ke akan PSG. Kembali ke PSG. Ini adalah satu cerita yang dia daripada tinggi turun naik balik sekarang. Mr. Consistent Mr. Consistent, Luka Dean. Mr. Consistent. Dia flashy tapi dia consistent. Perancis kalau ikutkan dalam beberapa tahun, dalam 10 tahun ke belakang ni, berapa orang jurulatih dah? Satu lah. Satu je. Dia paling lama kat World Cup aku rasa. So kita boleh tengok mungkin akan ada pertanyaan daripada peminat-peminat bola sepak. Kenapa Luka Dean tu sentiasa ada dalam tempoh tersebut juga? Kalau kau perasan, dia antara pemain yang, ya kalau kita tengok yang baru-baru ni kan ramai yang muka-muka baru, Due, Parkola, tapi kat belah kiri tu sentiasa ada Luka Dean. Ada. Sama ada first choice ataupun second choice, tapi dia akan ada. Ya. Luka Dean. Dan as of now, as we speak ni, malam ni berkemungkinan besar dia lah yang start di bahagian left back. So by the time korang dah tengok episod ni, mungkin Luka Dean dah main. Mungkin juga dia dah berada di pentas final. Mungkin juga dia score 2 own goal dan Spanyol masuk ke final. Kita tak tahu. Tapi it's a redemption. Tapi anugerah ni berdasarkan hari ini, hari rakaman. Bila aku fikir balik, bila Faiz petik nama Luka Dean ni, dan aku cuba nak fikirkan apa elemen yang buat dia, macam Azwar cakap, dia lama ada dekat situ, dia sustain dekat situ. Aku rasa antara speciality yang ada dekat dia, satu, kita tahu dead ball situation. Dan aku selain daripada dead ball situation, yang aku boleh ingat balik, Luka Dean ni adalah sejenis player yang, aku ambil contoh satu comparison between dia dengan right back, which is right back front siapa? Jules Koundé. Perbezaan Jules Koundé dengan Luka Dean, aku rasa walaupun kita nampak physicality, Jules Koundé tu lagi nampak ke depan, tapi aggressiveness yang ada dekat Luka Dean ni aku rasa tak pernah tunjukkan tanda-tanda turun pun. Daripada start day one dia dulu, macam tadi Han cakap kat PSG dulu pun, kita nampak tu memang dia punya style main, dia punya roughness kat atas padang. And France sekarang ni, kita tahulah bahagian depan dia ni banyak player yang technical ability bagus, and then mental pun bagus. Kita dah pernah buat pasal Mbappe dan the gang kat belah depan. Tapi siapa yang boleh buat kerja-kerja kotor ni? Dan aku nampak benda tu ada kat Luka Dean. Selain daripada
yang mungkin satu lagi nama lain dalam tim Perancis juga yang aku boleh fikir sekarang aku punya pilihan redemption arc ni adalah Adrien Rabiot. Sebab bagi aku dalam It's a strong shot in juga. the last 10 years Adrien Rabiot ni, bila sebut nama Adrien Rabiot dia, kita akan lebih banyak bayangkan mak dia. muka mak dia ataupun kelibat mak dia berbanding dia sendiri. Sampai satu tahap as a fan Man United pernah dikaitkan dengan Rabiot nak datang ke Man United, semua tak nak. Sebab dia ni just another player yang akan datang MU dalam keadaan orang dah tak nak dia dan tiba-tiba MU akan kutip dia. Itu adalah antara mentaliti orang bila nampak transfer rumour tu jadi. Tapi kat dalam World Cup 2026 ni, kita banyak cerita pasal barisan depan Perancis and kita banyak cerita juga mungkin ada orang pandang pasal Marc Maignan punya solid dekat as a goalkeeper. Tapi kat bahagian tengah tu, it's not that easy untuk kau bila dalam tim Perancis ada Didier Deschamps yang ada juga N'Golo Kante, tapi kau still lagi ada dekat situ. Dan kau sebenarnya, bagi aku tak ada Adrien Rabiot, 4 orang depan ni tak boleh as free as yang dia orang boleh main macam sekarang kita tengok. So bagi aku, selain Dukadin, yes, tapi at the same time aku rasa antara orang penting dalam skuad Perancis dan bagi aku satu kebangkitan dalam karier juga is Adrien Rabiot. Yang menariknya pasal Rabiot ni Adrien kalau Rabiot strong shot. sebut pasal Perancis di sebalik huru-haranya Depan tu kan 4 orang depan tu yang boleh Chaos tu. yang chaos gila babi tu kan, ada seorang yang tenang untuk jaga dia punya bahagian tengah tu. Dia dengan Cornel lah sekarang ni kan. Dan Adrien Rabiot adalah ketika Juventus tercari-cari bahagian tengah dia tu selepas era Pirlo, Pogba dan juga Arturo Vidal. Dialah yang carry bahagian tengah. Sebab itulah dia jadi son Allegri. Sebab itulah last season Milan. dia ke Milan sama-sama dengan Allegri. Oh, my father. Ya, dia kata Season ni saya Napoli. Allegri lagu situ. Okay, kalau saya pula tanding kalau Boca lah tu. Kalau saya ada 2 pilihan sebenarnya. Yang pertama Rodri. Melihat kepada tempoh kecederaan beliau pada musim lalu dengan City dan Sebentar ya. Oh, Tuan producer. kopi dah tahu. Kopi dah sampai. Kalau saya tak dapat satu sip pun agak terasa lah. sebab Kacau momentum saya. Minta maaf Azwar. Saya betul-betul minta maaf. Flow awak tu. Kita Saya nak betul-betul minta bagi maaf. kopi hantar dulu ke? Saya Tak boleh. perlu. Kopi simpan sana. Okay. Awak sambung je tu. Kita tahu Rodri balik baru bangkit daripada kecederaan ACL dia kan. Lepas tu musim lalu pun dia agak struggle lah nak dapatkan form dia balik. Dan mendapat perhatian juga daripada peminat-peminat bola sepak terutamanya penyokong-penyokong Sepanyol akan keberadaan Rodri. Dan lebih-lebih lagi apabila Rodri terus diletakkan dalam kesebelasan utama. Dan Kapten lagi. Dan kita ada melihat beberapa insiden dalam latihan Sepanyol apabila beliau diterjah oleh Gavi, betapa marahnya muka Rodri sebab dia kalau saya di tempat Rodri, saya pun masih trauma lagi dengan kejadian lutut dan anda diterjah sebegitu. Tapi itulah bola sepak. Dan melihat bukan itulah bola sepak, itulah Gavi. Anda kena bagi tahu betul-betul secara tepat. Itulah Gavi. Itulah Gavi yang masih lagi mencari tempat selepas diletakkan sebelaku wing kiri di perlawanan pertama. Dan Rodri, kita melihat perlawanan pertama ada juga kritikan yang dilemparkan lebih-lebih lagi apabila seri 0-0 menentang Cape Verde. Tetapi kita melihat daripada satu perlawanan ke satu perlawanan dan perlawanan terakhir tempoh hari, saya kira Rodri itu adalah antara yang terbaik membabitkan cara beliau bukan sahaja memberikan kestabilan di bahagian tengah tu, tapi kita tengok juga hantaran-hantaran yang memang kita nak lihat daripada seorang Rodri tu. Cara dia handle Bernardo Silva bila Bernardo Silva masuk. Dan The dark art. aku rasa itu antara kebangkitan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Rodri dikala Sepanyol memerlukan seseorang yang bukan sahaja kuat di bahagian tengah, sebab kita tahu Sepanyol ni memang dia punya kekuatan tu di bahagian tengah kan. Pedri pun on off dan Rodri di situ untuk berada memberikan sesuatu buat Sepanyol. Ada nak tambah? Midfielder terakhir yang menang Ballon d'Or. Sekarang ni siapa midfielder terbaik di dunia? Soalan ni. Pada saya Rodri.
Okay, How many make argument? Rodri, Jude Bellingham. Jude Bellingham kan. Jude Bellingham. Saya nak sebut Jude Bellingham. Bellingham. Pedri, Yeah. Vitinha, João Neves. Yeah. But Vitinha and João Neves aku rasa work in tandem more often than not. Okay. Current Rodri. lah. Kalau Current. current bukan Vitinha dan João Neves lah. Berdasarkan Bagi aku. Piala Dunia ni ke awak nak ni? I mean Piala Dunia bukan saja kalau kita tengok João Neves dengan Vitinha berdasarkan dengan Portugal, satu tim Portugal. Yalah, betul lah. I would put Declan dalam list tu juga. Declan Rice, yes. Yeah. Declan Okay. Rice, Bruno Fernandes. Okay, mungkin ni je lah nama yang boleh ada dalam bracket the best in the world. Tapi yang paling complete aku rasa maybe Bellingham dengan Rodri. Is between these two. Macam mana kalau Rodri pergi Real Madrid? Adakah dia akan jadi satu combo yang betul? Tu persoalan lagi satu Dia juga. sebab Bernardo Silva dah pergi sana kan. Aku tak rasa dia akan pergi musim ni kot. Aku rasa dia akan stay City kot. Okay, itu Rodri kan. Yes. Soalan lagi nama yang aku nak sebut ni juga beliau mengalami satu musim yang cemerlang sebenarnya bersama kelabnya di La Liga. Tapi apabila masuk saja kejohanan Piala Dunia ni, beliau tidak diletakkan selaku pemain utama. Dan apabila khidmat beliau diperlukan di bahagian serangan, tak nampak. Lebih-lebih lagi apabila rumours perpindahan ke kelab Barcelona. Dan aku melihat satu situasi yang boleh memakan diri apabila press conference yang betul-betul dia cakap dia nak keluar daripada Atletico Madrid. Itu lagi menunjukkan yang dia bermain dalam tekanan dekat Piala Dunia ni. Okay. Julian Alvarez. Tapi gol berdepan dengan Switzerland tu, aku rasa itu memang mengubah segala-galanya. Boleh mencetuskan satu kebangkitan untuk Julian Alvarez di perlawanan akan datang lah. Gila aku tengok. Kalau kita main bola kan, kita main bola lah kan, walaupun level-level kita je ni. Satu, itu dah masa masa tambahan. Ya, minit ke berapa? 100 lebih. Okay. Jangan katakan masa tambahan je. Kalau 10 minit, 15 minit start pun, aku tak rasa kaki ku larat nak sepak sekuat tu. Apatah lagi sekuat itu dan satu lengkungan. Dia teknik sepakan untuk melencongkan bola ni lain daripada hang nak rembatnya tau. Yang kena ada very good strength lah dekat kaki hang untuk buat. Sebab FIFA kan rig gol tu. FIFA kan rig. Bila Julian Alvarez sampai sepakan tu, kalau hang perasan belakang tu, FIFA Pakai controller. FIFA dah panggil orang alihkan gol post lah. Dia kan rig gol tu. Semua benda macam tu kan rig. So, saya tak setuju dengan anda tu. Tahu lah, kita pergi ke anugerah seterusnya. Dia belum redeem lagi. Dia belum redeem. Anugerah seterusnya. No, but I mean, semua apa yang Azwar cakap, that was a stunning goal lah. Julian Alvarez, what a goal lah. And aku setuju lah, berdasarkan semua benda yang berlaku di latar belakang dia kan, masa depan dia tak certain. Dia pun orang kata when Atletico needed him the most, kadang-kadang tak step up lah, macam-macam benda orang tuduh dia. And then for him to produce that moment, memang gila lah. Anugerah seterusnya adalah, ni saya suka. Anugerah ni lebih besar sebuah momen, lebih besar aksi anda. Okay, saya faham ni. So The bigger the moment, yeah. the bigger the performance. Saya nak bagi dekat siapa lagi kalau bukan Jude Bellingham. 2 gol di round of 16 menentang Mexico dan 2 gol di peringkat skuad akhir menentang pasukan Norway. Di manakah beliau ketika round of 32 menentang DR Congo? Itu persoalan saya kan. Jude Bellingham adalah seorang pemain yang tiba di Piala Dunia ni dalam form yang tidak menentu. Musim 25-26 dengan Real Madrid. Apa yang aku ingat lah, kalau ada satu image tentang Jude Bellingham musim 25-26 ni, tak bawah. Setiap kali dia buka baju ada balutan di bahu dia. Sebab dia kecederaan kan, dia terpaksa ada surgery untuk combat, sebab memang tak selesa lah kalau kecederaan bahu ni kan. Dan dia adalah niggling injury. Dia dah lama dah. Even every time nak move mesti kacau lah. Sama macam Mazraoui. Ya, sama macam Mazraoui juga. Dan aku rasa lebih-lebih lagi gol kedua dia ketika menentang Norway, apabila dia terima bola tu daripada
Anthony Gordon, aku rasa dia dah made up his mind pada ketika itu yang okay, sekarang ini kedudukan satu sama dan aku kena ambil tanggungjawab ni untuk membawa negara aku ke peringkat seterusnya. And look at the neat dribbling yang melepasi beberapa pemain Norway dan satu finish yang boleh membuatkan mana-mana striker di dunia ni berbangga dengan finish tersebut. Aku rasa the bigger the occasion, the bigger the performance of Jude Bellingham. Yalah. Jude Bellingham punya performance, especially dekat Azteca. Oh yes. Especially dekat Azteca. Hari tu aku banyak kali juga tersilap cakap Azteca. Tapi lain. Dia Azteca. Azteca lain. Azteca BJ tu. Azteca ada satu kat Kuala Terengganu tu. Tepi Azteca tu ada NW. Tak ada. Tepi Azteca tak ada NW. Tepi Azteca je ada NW. Saya pernah pergi perhimpunan politik di Padang Azteca PJ. Awak pergi dengan siapa? Cukup. Anda berdua cukup. Diam. Pergi dengan siapa? Diam. Saya nak cakap tu benda je. Performance dia dekat Azteca tu, right, akan diingat sampai bila-bila lah. That's the kind of defining performance that will be talked about from generations. 30 tahun daripada sekarang, fan-fan England yang ada kat stadium tu akan duk ungkit balik, I was there. Sama macam I met my wife there. Sama macam penyokong-penyokong Perak macam aku sekarang ni, walaupun tim tengah sedih main A1 je, tapi kami tak peduli tau. Sebab kami tetap ada 2018. Karekah. Sampai bila-bila petik benda tu. Wonder Louis. Gilma. Sampai bila-bila kami akan petik 2018. Sebab tu Pak Yah ada tanya aku masa episod minggu lepas kot, adakah itu aksi terbaik pemain England lah dalam aksi kalah mati kan? Dalam mana-mana kejohanan besar. Gila, di Azteca tu. Di Azteca. Azteca orang lain yang beraksi. Anda nak tahu tak siapa yang beraksi hari tu? Pada Azteca. Saya tak nak tahu. Itu jawapan saya. Saya tak nak tahu. Awak tanya saya nak tahu. Saya tak nak tahu. Jawapan anda pula Azwar. Kita beralih. Bila orang dah cakap tak nak tu, jangan cuba lagi. Saya rasa kategori ni, lepas Azwar jawab, kita move on terus. Saya tak nak pergi komentar terus. Saya lebih besar moment, lebih besar performance. CR7. Bukan. 2 kali beliau melakukan perkara yang sama. Apabila situasi memerlukan dan dia datang dan dia mencipta jaringan. Mikel Merino. Yes. Betul lah. Yes. Pada minit Ini real punya. Ini real ni. Dia real punya. Bayangkan perlawanan berdepan dengan apa yang minit 91 Spain. Yang mana? Portugal lah. Oh, Portugal, yes. 90 minit kan perlawanan tu agak Round of 32. yes, Round of 16. Round of 16. Perlawanan tu kan agak sunyi, kan, mengundang Start pula pukul 3 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Dan kita dihidangkan dengan begitu banyak hantaran daripada 6 pemain tengah kedua-dua pasukan yang mempunyai kualiti yang tersendiri kan. Dan pertukaran dilakukan oleh De La Fuente minit ke 91. Hanya 1 minit sahaja diperlukan oleh Mikel Merino. Hasil gandingan yang mantap bersama Ferran Torres. Shark. Dan Shark begitu tajam pada keadaan tersebut dan itu antara momen yang luar biasa untuk Mikel Merino dan bila melakukannya sekali lagi berdepan dengan apa? Perlawanan Sebelum tu dia dah buat. Sebelum game Portugal tu dia dah buat. Ni masa game Portugal ke? Portugal round of 16 suku akhir dia buat lagi. Dia buat lagi. Betul. 8-9 kan? Dia buat lawan yang bola rebound tu. siapa dia buat lawan? Belgium lah. Belgium. Ya. Dia Senne Lamens. bola rebound Sunderland. Cukup tak bernasib baik lah bagi saya. Masuk-masuk. Bukan Saint Lamans. Penjaga gol Manchester United. Tapi kedua-dua penjaga gol tau hari tu spill satu cubaan. Tapi yang first doesn't matter. Only Saint Lamans one matter. Because the first doesn't play for Man United brother. First one only matter. Thibaut Courtois. Aku, tapi aku setuju. Mikel Merino is a very strong shot. Ya. Aku memandang aksi Vozinha waktu lawan Argentina. Sebab kita dah biasa dah jumpa cerita-cerita miracle waktu Piala Dunia ni. Contohnya Keylor Navas punya performance lawan Netherlands masa 2014. Tapi situasi-situasi macam tu kebiasaannya kita akan jumpa sekali dalam satu tournament, dalam satu kempen. Dan lepas apa yang Vozinha buat lawan Spain dalam first game, aku tak menjangkakan same performance dia akan boleh buat. Yes, mungkin dia akan boleh datang dengan performance yang out of 10, maybe boleh datang dengan 7, 6, 8. Itu biasa sebab kita tahu kualiti yang dia ada waktu first game. Tapi lawan Argentina,
Aku rasa kalau bukan Wozniak, mungkin situasi tu akan jadi totally lain dan dia akan habis dalam 90 minit. Wozniak punya appearance kat dalam game lawan Argentina tu, aku boleh kata yang sampai satu tahap aku ada terfikir sebab selain daripada second goal Cape Verde yang kita tengok lawan Argentina, aku tak rasa dia orang boleh banyak main open sangat. Dia orang boleh banyak pergi sebab memang Argentina all the way datang. And sampai satu tahap aku rasa macam Wozniak betul-betul carry Cape Verde untuk game lawan Argentina tu. Compare tu lawan Spain yang memang kita terkejut, kita surprise. Tapi macam aku cakap lah, aku tak expect benda sama dia boleh buat bila dah pergi ke game lain, especially bila jumpa Argentina juara bertahan. Tapi bagi aku moment tu yang betul-betul seal yang Wozniak ni bukan sekadar one man ataupun one match performance, and dia tunjuk yang dia boleh buat benda tu banyak kali. Tu bagi aku Wozniak punya moment lah lawan Argentina. Yang paling gila kan, lepas habis diorang knockout tu kan diorang macam hero. Lepas tu dia balik Cabo Verde. Lepas tu diorang ada open bus stops, parade celebration dekat Cabo Verde. Lepas tu dia IG live. Tapi sepanjang IG live dia sekat-sekat je semua. Sebab line tak cun. Aduh. Dekat Cabo Verde. Negara yang line tak cun pun boleh main Piala Dunia that far. That's all I want to say. Saya tak nak sambung lah. Okay, Diam, saya tumbuk muka awak lagi. Awak jangan senyum pun apa jangan. seterusnya. Kategori seterusnya ini dibawakan. Awak nak kopi dulu lah? Bagi masa awak. Kategori seterusnya ini dibawakan khas oleh Tony Braxton. Wow. Unbreak My Heart. Itulah kategori dia. Tapi Tony Braxton, Unbreak My Heart. Say You Love Me Again. Say You Love Me Again, Undo This Hurt. Tapi kali ini dia adalah Break My Heart. Anugerah Break My Heart. Break My Heart. Anugerah siapa yang menghancurkan hati anda di pentas Piala Dunia kali ini. Siapa yang menghancurkan hati saya? Kau hancurkan hatiku. Tapi pasukan yang saya minat dan saya cuba nak sokong pun masih lagi hidup kan. So Saya dulu. Silakan. Saya dah pernah sebut benda ni dalam episod Kuat Bual yang sudah. Saya sampai sekarang menyirap bila tengok Neymar masuk waktu game lawan Norway. Sebab sepanjang tempoh diberikan peluang tu, habis kata yang meranapkan hati saya macam sampah main. Kalau macam tu, baik anda bengar dengan Endrick, dapat 45 minit, apa yang dia buat? Tapi Endrick still lagi work dalam pasukan dia. Dia still lagi try to work. Mana dengan, lagi teruk? Work tapi tak dapat result ke? Tak work tak dapat result? Work tak dapat result better. Sebab yang tak work macam gampang. yang tak work Duduk memanglah. Work tak dapat result still better. That's the principle of life, brother. Tak, sebab aku mengharapkan, aku everyday aku tersilap mencarut dah. Sorry. Tak, aku faham banyak naratif, termasuk aku sendiri terpegang dengan satu naratif yang Neymar ni, dan kita dah discuss sebelum ni. Neymar ni datang ke World Cup dalam keadaan Ancelotti pun mungkin dalam satu trap yang dia tak boleh nak lari, which is nama terlalu besar, and then Brazil tu itself memang semua orang meraihkan bila dia datang. Tapi aku setiap kali bila Brazil main, aku mengharapkan yang kalau Neymar masuk, tolonglah jangan tunjuk yang this is all about you. Tapi bila masuk lawan Norway, kau sebenarnya sama je waktu 2014 kau kena henyak kat tulang belakang kau tu. Memang semua cerita pasal kau. Kau semua buat benda yang memang, kalau orang kata CR7 tu macam tu, dan kau pun sama je. Dan benda tu betul-betul buat aku menyirap. Sebab tu sampai sekarang aku masih lagi hangin bila mengingatkan balik dalam keadaan kau ambil penalti pun kau masih nak celebrate dalam keadaan kau ni about diri aku, bukannya pasal Brazil. Kalau pasal Brazil kau mesti akan lebih rushing nak pergi ambil bola, nak pergi sambung main. So bagi aku momen yang meranapkan hati aku bila tengok daripada momen hancur hati ni, lebih kepada momen light a fire in my heart yang buat lagi marah. Dia ada dua, menghancurkan dan terus mendatangkan rasa amarah. Dia ada juga menghancurkan dan mendatangkan rasa kecewa. Kalau berada Lando, jangan main sial. Tapi aku nak satu benda. Explain panjang-panjang macam ni, hang bagi konteks, hang bagi nuance, semua tak guna. Hang tetap Neymar hater di pandangan mereka. Jangan. Pergi mampus lah. Tak kalau main macam gampang. Aku buat podcast ni bukan duduk kat gua, bukan nak puaskan hati orang, gila. Aku lebih pada lepaskan marah aku sendiri, biarlah. Itulah sebab aku mengharapkan yang every time kalau Brazil main, macam aku cakap tadi, kalau dia masuk, dia buat something yang betul-betul benefit the team, bukan benefit his own career.
Dan aku tak nampak benda tu berlaku. Okay, dari sudut aku pula Ada geram juga tiba-tiba. menghancurkan tetapi mendatangkan rasa sedih di hati. Itu momen di mana apabila aku melihat Erling Haaland dikeluarkan waktu berdepan dengan England. Aku dah hamstring apabila lah tu dah. momen tu aku tengok anggap macam tak ada ruang untuk kebangkitan. Okay, aku cuba nak jadi Faiz lah. Norway. Mana lagi menghancurkan hati kau? The moment Haaland dikeluarkan ataupun the moment Solo tak passing kat dia? Itu antara momen-momen dia. Itu yang membawa. Ya, itu yang membawa. Dah start pada Sekali tangan. lagi saya nak ulang, momen Solot tak passing kat dia tu lebih kepada light a fire in my heart. Bukan break my heart. Sebab kalau aku pilih tu, aku pun akan mendatangkan amarah macam otak juga. So aku pilih yang momen hujung tu, mendatangkan kekecewaan. Aku bilang, ni Haaland dah keluar sebab aku mengharapkan, yelah kita tahu pembabitan Haaland dalam setiap perlawanan ni kita tak boleh jangka. Kadang-kadang dia memang luar biasa, dia dia contribute je all the time dalam perlawanan, dalam pembinaan serangan dan sampailah dia score. Tapi kalau dalam berdepan dengan England ni, aku mengharapkan lebih sikit macam ada sesuatu yang dia buat untuk cipta momen yang dia boleh score, boleh beat England tau. Tapi sampai penghujung perlawanan aku tak jumpa sebab ada satu momen yang situasi itulah seolah mungkin boleh passing dia boleh shoot. Dan bila dia dikeluarkan tu aku nampak macam aku tak Tapi expect expect macam lebih sikit daripada dia. Start daripada second half tu dia dah start berjalan lah. Ya, Sebab dia ada ada hamstring. hamstring. Ada hamstring. Dia dah start berjalan, dia dah tak hamstring hunting game for the tu ball. Ke game sebelum game tu lah kan. Game tu. Mesti ada elemen fatigue juga tu. Mungkin lah. Tapi at that point dia dah menjaringkan gol dalam 14 perlawanan berturut-turut. Lawan England dia tak score. Anda tahu Erling Haaland has been the story of this World Cup. Dari segi branding dan juga social media performance. He was the most popular player at this World Cup. Social media following dia melonjak more than double of initial following dia. Orang-orang Amerika semua fell in love Sebelum ni completely. mungkin tak bagi tumpuan sangat dekat dia. Americans tak bagi tumpuan sangat dekat dia. But I mean, as much as you love or hate Americans, diorang kan besar daripada segi numbers kan. So I'm not surprised. Tapi aku enjoy konten-konten dia. Yeah. Masa Saya World pergi Cup. topi cowboy. Yeah. Ya. Kalau aku please unbreak my heart and say you love me again, Granit Xhaka. Granit Xhaka. I mean, for 70 minutes you were the better team against the reigning champion. Lepas tu ada rakan sepasukan anda yang sudah lama bermain bersama-sama dengan anda. Okay, aku nak tanya satu soalan. Berapakah caps Granit Xhaka? 112. Tak sure, tak ada idea. 152. Gila babi sial. Dia dah main lama dah. Gila babi. Dan pasukan dia yang lama main dengan dia iaitu Bril Embolo, ada satu moment of madness yang menyebabkan dia dibuang padang and then terpaksa lead kawan-kawan dia 50 minit lawan dengan Argentina. 50 minit keadaan dia dia orang main 10 orang, 10 pemain. Kan? Lepas tu akhirnya cruelly knocked out, ada pertelingkahan. Sebab tu aku macam Lautaro buat apa? Lautaro kan gaduh dengan dia hujung-hujung kan, dalam keadaan aku paling tak suka lah bila hang dah menang tapi besok hang cuba light up. Dia macam tak gentle lah. Kamu dah hang dah menang, be a bit graceful about it lah kan. Ni dah habis game Tak, ni hujung-hujung selepas Lautaro score ke selepas Julian Alvarez score. Lepas tu sekarang ni dia adalah orang yang terakhir lah daripada apa yang mungkin orang tak sebut tapi aku label sebagai golden generation of Swiss football. Semua dah bersara. Stefan Lichtsteiner dah bersara. Fabian Schär aku tak tahu bersara ataupun injured, tapi Fabian Schär pun dah tak ada. Xherdan Shaqiri pun dah tak ada. Dan aku tak tahu lepas ni Granit Xhaka akan bersara ataupun tidak, tapi dia pun dah 34. By the time next Euro dah 36. By the time next FIFA World Cup dah 38. So ni mungkin the last leg of his Swiss career. Dan aku rasa cara dia knocked out tu was a cruel moment lah for Granit Xhaka. That itu was heartbreaking lah. Yes. Very briefly, kalau aku pula, the one that really broke my heart was Japan's exit lah. Oh yes. Itu memang betul-betul hancurkan hati aku lah. Kita bersama-sama di situ. All the big hopes untuk Japan World Cup kali ni, tapi untuk hang sekali lagi tersingkir. And kali ni tersingkir lebih awal lah, round of 32 orang tersingkir.
was so heartbreaking lah, because Walaupun berbekalkan nasi kukus waktu tu. ini adalah pasukan Jepun yang berkemampuan mencipta sejarah untuk bola sepak Asia. Yes. Tapi untuk melihat mereka, untuk melihat tangisan pemain-pemain mereka, untuk it's sebab Han tahu Japan ni adalah sebuah negara, semua pasukan berusaha untuk sampai ke pentas ni. Tapi Japan ni sebagai sebuah negara, dia berusaha daripada 90s sampai sekarang to reach this level. They were never a traditional football powerhouse. Yeah. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk sampai. They were leading in that match. Dan untuk ia berakhir seperti itu, sampai sekarang bila fikir lagi pasal game tu dan cara ia berakhir, it's just heartbreaking. Sebab utama kenapa berulang-ulang kali saya kata tadi adalah, ini adalah anugerah yang buat anda kecewa dan bukan buat anda marah. Sebab kategori seterusnya adalah yang buat marah, Light a Fire in My Heart. Yes, okay. Yang buat anda marah, yang buat hang menyirap tu Piala Dunia kali ni. Straight away saya fikirkan Gianni Infantino. Gianni Infantino itu yang membuatkan saya marah sekali. Dua hari sebelum episod ini dirakam, ada ura-ura yang mengatakan bahawa the next World Cup will be 60 teams. Tak cukup tu. 64 tak cukup untuk dia tu. Yang 48 ni yang dah cacah marbon ni pun tak cukup. Tu ada orang bagi cadangan. Why not you allow every country to join the World Cup? You divide them into groups according to continent first. You stretch out the games for about 2.5 years to 3 years. And then the best 48 teams, you put them in one location and make them play, and then you pick the winner. Itu format sekarang, babi qualifying semua. Dan tak cukup dengan itu, yang puncak kemarahannya ada ketika campur tangan Presiden Amerika lah, untuk reverse red card Folarin Balogun. Bukan Balogun punya salah. Memang Balogun pun was very apologetic about it dekat coach pasukan Belgium iaitu Rudi Garcia. Tapi ini salah satu momen yang will set a very wrong precedent lah lepas ni. Sebab lepas ni kalau main World Cup kat mana-mana pun, kalau host country tu ada pemain dia yang kena kad merah, senang. President of Prime Minister hanya perlu call Presiden FIFA untuk kau tim red card tu. Dan aku rasa tu memang bangang. Ya, Gianni Infantino for me. Light the fire in my heart. Light the fire in your heart. That's all. Sekitar 2009 sudah ada perbandingan di antara dua pemain bola sepak terhebat dunia. Dan perbandingan tersebut berlarutan hingga ke berbelas tahun. Dan 2026 saya begitu tak sangka lah perbandingan itu masih lagi hangat diperkatakan, berkenaan dengan siapa pemain terbaik anda, siapa pemain terbaik, greatest all of time. The Rock ke Stone Cold. Dah 2026 dah. Itu yang buatkan saya rasa macam nak marah sangat ni. Apa ke benda lah. Tahu kita punya ketaksupan dengan pemain kegemaran masing-masing. Tetapi apabila pemain tersebut dah sampai di level yang saya kira patut dihormati dengan selayaknya lah, dan mereka pun dah di penghujung karier. Jadi bagi saya, nikmati saja perlawanan yang disajikan oleh kedua-dua pemain tersebut lah. Tapi bila saya melihat kembali ada lagi perdebatan hingga keluar balik meme yang 10-20 tahun lepas saya dah tengok lah, tapi keluar balik, saya tu macam apa benda ni weh, macam macam saya tak boleh nak terima lah benda tu. Memang terima awak cakap macam This guy light the fire in my heart. Light the fire. This guy. Itu jawapan saya tadi. Light the fire in my heart. Wakil Reswa. Wakil Zahwa. Over Infantino. Infantino dah bracket sama ni. Tapi betul lah, ketaksupan ni. Hang rasa kan, jiran Messi, chef peribadi Messi ataupun pembantu rumah dia ke apa ke,
Tak Sup sama level tak dengan Tak Sup. Saya rasa jiran dia sendiri punya hari-hari nampak dia. Lionel apa semua. Kalau cakap chef tadi, chef peribadi, juru urut peribadi, saya tak kisah sangat sebab dia dibayar. Ya. Kalau nak tak sup pun tak apa. Biasa bayar dia. Tapi kalau Tak, tapi dia orang kan hari-hari dia masuk, dia pergi urut pun. Dia punya tukar urut macam, "Hi Messi, you're the goat, you're the goat." Ya, dia Dia pergi Messi, ambil you're better than Ronaldo, you're better than Ronaldo. Chef dia pun, "No, Ronaldo is not good, you are good." Hari-hari dia pergi mana pun, "You are good, you are good." Sampai kalau di pergi zoo, dia jumpa kambing tu cakap, "I'm not good, you are good." "You are good, not me, I'm not. you are good." I'm the other species. You are "I'm me. something You else, are me. you are good." No. You are You are good, not me. So untuk kau itulah dia yang betul-betul membuat kau paling marah. betul, sebab yalah kita tak spesifik kepada perlawanan, kepada situasi semata-mata kan, tapi ini lah benda yang aku tengok dari awal macam, ish, aku 2026 ni aku macam dah harap macam Dah ada matang, apa-apa dah dah. matang Dah sikit. matang, lepas tu dah tak ada dah perbandingan ni. Tiba-tiba pop. Wih. Kadang-kadang yang paling bengang tak apa? Dia punya hate ni, dia punya desire nak membandingkan ni lebih daripada dia enjoy football tu sebenarnya. Betul. Tu aku rasa. Sebab aku tahu lah, aku dengan Kish hari-hari buat build reacts kan. Siapa yang kami tak tembak, semua kami tembak. Referee, CR7, Lionel Messi sendiri. Goat at the zoo je tak tembak. Yeah. Hang pula Syah? Siapa? Light a fire in your heart. Benda yang paling aku marah. Yang lebih marah daripada Neymar lagi. Yang lebih marah daripada Neymar lagi. Ya, ujung-ujung aku nak dengar kau jadi aku marah ni. Aku kadang-kadang kan every time kita tengok perlawanan bola sepak, selain pada kita nak enjoy tengok bola sepak tu, kita nak make sure kita get something from that match. Banyak elemen lah, maybe moral-moral yang kita dapat daripada game tu. Contoh, kalau kita ambil konteks Argentina, aku belajar yang Messi tidak boleh tak menunjukkan performance yang top level dalam untuk dalam satu tempoh masa yang panjang, tapi bila datang momen dia, this is it, dan dia memberikan dia satu impact yang besar dalam satu perlawanan tu. Tapi benda yang paling aku marah dalam Piala Dunia kali ni, aku tak tahu lah, kita ni dah 2026, kita ni banyak pendedahan untuk mendapatkan akses pembelajaran tentang bola sepak. Kita nak tahu pasal artikel, kita boleh banyak artikel sources yang kita ada. Kita nak tahu Antara sources dia mana kalau artikel? banyak, bukan melalui AI. Bukan daripada Gemini ke ChatGPT ke, bukan. Artikel ni adalah hasil daripada penulisan wartawan ataupun jurnalis. Kita menulis dululah. Betul. Yang kalau kita nak sahkan satu info tu, kita akan buat cross check dengan artikel yang sahih. Tapi dari 2026 ni, kadang-kadang kan, antara tugas aku sebagai kita punya pekerjaan ni sebenarnya adalah kita pun kena educate orang. And that's why tadi aku cakap awal-awal, bila kita tengok bola pun kita pun nak belajar something daripada tu. Dan 2026, kadang-kadang aku frust masih ramai lagi orang yang sebut nama player pun salah. Aku rasa bodoh. Every time aku tengok bola, aku dengar orang sebut perkataan nama player ni dengan sebutan yang salah, dan tanpa rasa aku silap, dengan penuh bangga masih lagi mengatakan dengan penuh bangga menunjukkan reaksi yang tak apalah, aku tak buat salah pun. Bagi aku benda tu, sebab kau baru je bagi satu education yang salah kat orang. Kau tak konsert Aiman ke? Tak, sepatutnya dia kena banyak tengok video yang D80 dengan pronunciation. Semacam itu Aiman lah. Maksud aku jelah, sebab macam aku cakap, kita tengok bola sampai kita mestilah kita akan dah banyak source nak tahu player ni macam mana sebutan dia. Tapi kalau dah sebutan nama pemain pun, contohlah kita, macam tadi kita soal Rabiot contoh. Dia dah main France dah berapa lama? Takkan kau masih lagi nak sebut dia Adrien Rabiot? Benda tu Adakah anda mendengar kawan ni? Adrien Rabiot ada betul? Ada. Dan bagi aku tak menyalahkan mana-mana. Aku tak fokus kat mana-mana pihak. Bagi aku semua orang yang membuatkan benda ni seolah-olah satu benda yang betul. Sebab tu aku cakap, every time aku tengok bola, kita nak belajar something, kita nak get something daripada satu perlawanan tu. Ni ala-ala anda mention ni, aku mention benda yang light fire in my heart, yang benda sama je, tapi dia melangkaui bola sepak juga.
Kalau dalam konteks bola sepak ada satu penggunaan perkataan ni yang aku geram bila aku dengar. Bila orang cakap, saya fans Manchester United. Awak fan Manchester United. You're not fans. Awak bukan fans. Yeah. Awak dan kawan-kawan awak adalah fans of Manchester United. Tapi awak adalah fan Manchester United. Satu is plural, satu singular lah. Jangan dia merata-rata orang dekat, awak fans MU, saya fans Arsenal, awak fans Brazil. Weh, fan. Bukan fans. Okay, ala-ala kita dah. Ni lagi satu. Ini pun aku menyirap. Ni bukan bola sepak tapi aku menyirap. Saya meletakkan api kat semua ke ni. Tiba-tiba semua jam ini bukan bola menyala-nyala sepak nak tapi cakap saya ni. menyirap. Orang yang cakap, aku baru pasang tinted. Weh. Aku baru pasang tint. You thin film. Tinted tu adalah past tense of pasang tint. I just tinted my car. Yeah. Selepas dia pasang. I just tinted my car. Hey, I have tinted my car. hey. Bukan aku No. baru pasang tinted. Kalau otak Okay, dia. aku bawa kau balik ke konteks bola sepak. Ni tahun 2026 lah. Kita ambil contoh Vozinha. What a performance daripada Vozinha. Satu persembahan yang baik dalam debut pertamanya di pentas Piala Dunia. Itu okay lah kalau dia kata debut pertama. Kalau dia cakap debut. Tapi aku nak pegang yang debut pertama. Debut tu first lah gila. Saya dengar tau debut. Baru ni debut. Ada yang cakap debut lah. So aku cakap nanti orang kata kita ni macam pandai bontot pula sebab kita tak bekerja untuk Piala Dunia kali. No. Kalau kita bekerja pun kita buat salah macam tu. Contoh kalau Hang sebut nama salah, kalau aku sebut nama salah, Hang mesti akan maki aku. Betul tak aku cakap? Hang mesti cakap, Cang Hang buat apa Cang? Hang sebut nama Rabiot apa benda Cang? Tapi Sebab dalam kau tugas kau to deliver. antara perkara yang Kau prep ke tak? aku tekankan dalam ulasan pun sebutan nama pemain. Dan aku banyak belajar ni daripada Aiman sebenarnya. Aiman banyak kalau apa-apa particular dan detail sebab salah satu benda lagi yang aku setuju dengan Aiman, apa yang Aiman cakap dalam ulasan adalah kita nak educate orang sebenarnya, selain daripada Betul. kita menghiburkan orang melalui ulasan kita. and sorry, bukan saja menghiburkan dan educate tau. Hang nak do justice for the player himself. Kalau Hang seorang pemain, contoh Hang seorang pemain dan komentator mispronounce nama Hang, as a player Hang pun rasa tak shock kan. So bila Hang mention benda ni bukan etika kewartawanan ke etika komentari ke apa, it's just human nature. Bila Hang nak talk about someone dan Hang nak refer to a specific person, you do your level best to pronounce their name in the best way possible. Kadang-kadang benda tu lebih rumit lah. Kalau contoh ada pemain nama Vietnam ke Poland ke yang tu payah sikit lah. So we try our best but we don't get it right, tak apa. Tapi kalau nama daripada budaya-budaya yang mana sebutan dia tu tak lari jauh daripada bahasa Melayu, English, contoh macam Rabio, it's not that complex lah. So aku rasa boleh je kalau kita put in a bit extra effort to faham cara pronunciation nama tu. That's the thing, Cha. Kalau nak put a little bit of extra effort, macam Mazwar cakap ni tadi, betul lah. I mean, kadang-kadang bila aku dekat depan aku tak fikir sangat lah pasal nak educate orang. Cuma at least don't get it wrong. Itu poin aku. Itu kan. Itu poin aku. Sebab it can be an insult to people lah. And when you contoh sebut nama betul ke apa ke, it means that you honour them. You honour them rightly, you know. Dan aku rasa betul lah apa yang cakap tadi tu. Dan macam-macam cakap tadi kan, apabila kau sebut nama tu untuk menghargai nama pemain tersebut kan. Des kau pernah bagi tahu aku yang kenapa waktu jaringan kita perlu sebut nama pemain tersebut. Kita jerit nama pemain tersebut, bukannya jerit macam yang apa Amerika Latin buat ataupun Arab buat. Sebab kita nak hargai apa yang dah dilakukan oleh pemain tersebut. Sebab tu kita jerit nama. Sebab tu saya tak jerit gol. Mai sana ni komen, kenapa tak jerit gol? Kenapa tak jerit gol? Siapa saya panggil dia orang ni? Police goal. Police goal. Satu lagi boleh? Ada ruang untuk satu yang terakhir? Tak, saya ada kategori terakhir ni. Apa? Sebelum kita nak wrap up ni. Silakan. Saya tak sempat nak marah bahagian satu Kategori terakhir, very short and sweet, kita try to wrap it up. Kategori terakhir adalah the indie MVP of the tournament. Anugerah indie MVP. Maknanya MVP yang bukan mainstream. MVP yang bukan daripada gergasi-gergasi besar. MVP yang bukan pemain-pemain ternama. Aku Jonathan David. Sebab aku rasa orang langsung tak ambil pot pasal dia. In fact dalam 3 host ni orang banyak memandang Mexico dan Amerika Syarikat. Tapi
Jonathan David ni sebenarnya nama dia pun bukan baru. Daripada dekat Lille pun dia dah tunjuk yang apa yang dia boleh buat. And even bila dia pergi Juventus pun mungkin ada somehow ramai orang aku rasa tak aware yang dia dah pergi ke Serie A. Tapi the moment dia score lawan apa yang Hat-trick tu. Hat-trick tu lawan apa? Aku tak ingat lawan apa game tu. Tapi the moment dia lawan ni Qatar. Qatar, sorry, 6-0 so the moment dia score hat-trick tu, dia menunjukkan yang sebenarnya aku ada dalam kelas aku sendiri. Dan aku rasa sejak pada momen tu yang buat mula orang buka mata towards apa yang Kanada boleh offer sebelum dia orang terkeluar lah. Sebab sebelum tu mungkin orang just akan anggap ini adalah just another host yang akan main dekat dalam Piala Dunia tu je. So untuk aku Jonathan David lah, Indie MVP aku. Make sense. Aku contoh, bagi aku pula, candidate aku adalah John Arias daripada Colombia. I think he has been one of the best midfielders dekat tournament kali ini. Sayang Colombia kecundang, tapi aku rasa kalau diorang menang game mereka tu, diorang kalah dengan Switzerland Switzerland, right? Kalau dia on penalties pula tu, kalau end game tu diorang yang dominate and cipta lagi banyak peluang. Kalau Colombia got through that game, they could have caused a lot of problem for Argentina. No. So John Arias has been a stand-up performer, dan ini adalah sebenarnya dia juga salah satu calon untuk kategori bangkit semula, sebab dia disifatkan sebagai failure ketika dia bermain di Premier League bersama dengan siapa? Nottingham Forest ke? Wolverhampton Wanderers. Disifatkan sebagai failure, tapi dia balik ke Palmeiras, dia stand out balik. Sekarang ni top of the table di Brazilian Serie A kalau tak silap aku. And bersama Colombia Piala Dunia kali ni, what a performance. John Arias, Indie MVP aku. My Indie MVP is a revelation to this World Cup, and he is Ismail Saibari. Ismail Saibari, what a player. Dia cara dia main daripada perlawanan pertama sampai ke perlawanan keempat. Perlawanan kelima dia dah injured. Perlawanan lawan Perancis dia tak main sebab dia dah injured. Daripada perlawanan pertama sampai keempat tu, kebetulan saya tengok setiap perlawanan Maghribi pada tahun ini. Dia macam dah main World Cup ketiga dah. Padahal ini baru World Cup pertama dia kan. Dan dia mengenepikan ataupun mewarisi slot sebagai pemain utama kesebelasan pasukan Maghribi ni daripada ramai pemain lain yang hebat-hebat juga. En-Nesyri tak ada kan. Kali ini ada beberapa lagi lah nama besar dalam bola sepak Maghribi ini. Dan secara tiba-tiba Ismail Saibari, mungkinlah kalau anda seorang cult dan anda sendiri pun indie, tak layan sangat Premier League tapi anda layan Eredivisie, memang mungkin anda tahu lah nama Ismail Saibari ni. And in the middle of the tournament dia sign for Bayern Munich. Dan aku rasa my indie MVP, aku nak sebut Daichi Kamada tadi, tapi Daichi Kamada played one less game than Ismail Saibari. So aku ambil Ismail Saibari. Strong shot. Hang Wah? Saya memilih pemain yang berusia 17 tahun dan beraksi seperti beliau sudah beraksi dalam beberapa kejohanan Piala Dunia sebelum ini. Benar. Gilberto Moura. Walaupun dalam aksi depan England ada mistake kesilapan, kehilangan bola dan menyaksikan mereka diboloskan gol kedua, tapi selepas semalam saya melihat kepada satu video dia bersama penyokong-penyokong Norway buat Viking Row ketika England berdepan dengan Norway. Saya terus macam wow, dia bukan saja MVP di badan tapi juga bersama-sama pendukung Norway, dia nak tengok England kalah. Tapi ya, kematangan lah. Ya, 17 tahun Gilberto Moura. Dan saya rasa antara pemain yang dalam market tertinggi sekarang diintai oleh pasukan-pasukan besar. Kan tengok ada satu video yang Guillermo Ochoa, dia pantat Guillermo Ochoa pergi bilik dia. Guillermo Ochoa kata you need to sleep now. Tidur. Bedtime. And I'm going to read you bedtime story. Ya, kau ajar tu. Tu senior level yang barai nak Tapi mampus. fikir balik, Ochoa tu dah boleh jadi level bapak bapak. Beza dia 25 tahun dekat. Memang level bapak tu. Tak, Ochoa ada Guillermo Ochoa ada dah main berapa World Cup? 4 ke 5? 4. So technically dia bola itu Ochoa dah main World Cup lah. Memang gila lah. Baiklah, di situ berakhirnya. Hang? Saya dah John Arias. Oh, John Arias. Okay. Di situ berakhirnya anugerah alternatif. Sebenarnya ada beberapa kategori lagi, tak apa kita simpan. Aku pun ingat kalau ada masa nak main guess the player, tak apa, itu pun kita simpan. Maknanya next kuat buat adalah lepas sebelum final lah. Habis Selepas lah. Oh ya, final lagi berapa hari? 6 hari. Final weekend. Baiklah. Sebelum tutup, akhirnya Gilberto Moura kan ada muka ira-ira Faiz kan. Tapi kemarin saya ada buat Moto 3
Jangan Faiz Gurung pemain Moto3 Marco Morelli. Awak rata-rata Saya ada di mana-mana. Awak semua benda awak nak sapu Saya hantar wakil. Moto3, Formula 1 pun ada. Awak tahu hantar awak. Shoot minggu lepas dia Hantar bawa awak pasal dekat, motor kat dekat bawah. UK ada seorang mamat ni nama dia train spotter. dia suka tengok kereta api di seluruh dunia. Dia ada satu nama, dia ada IG, dia punya IG account dia famous lah, nanti aku share kat korang. Dia kononnya train spotter lah, dia pergi cari kereta api di seluruh dunia. Hantar baru-baru ni aku buka YouTube, aku refresh. Rupanya 2 minggu lepas dia datang, dia buat episod dekat Malaysia. Ya betul. KTM kan. Tapi aku tak tahulah kalau Kelang dia ke? buat ke dia sub job dekat Faiz atau Faiz buat. Itu aku tak pasti. Itu aku tak pasti. Itu saja untuk Kok Wah minggu ni. Terima kasih. Jumpa korang next week. Bye bye. Marco Morelli.